Kau ajar kau Zailan. Makin aku diam, makin kau menjadi-jadi. Apa benefit yang I dapat untuk melaga-lagakan you all? Zailan yang bawa Norin jumpa I untuk balas dendam dengan you. Tuan Haji merepek apa ni? I mana pernah merepek kalau dengan you. Semua serius, sayang. Serius? Ya. So serius juga lah ambil kesempatan atas Nurin, kan? I ambil kesempatan atas Norin. I bukan ada apa-apa urus niaga dengan Norin sebelum ni. Dia yang serah diri pada I. I just, yalah, ikut the flow ajalah. Tak sangka pula Norin tu macam, easy going. Wow. Tak ada rasa bersalah, Yang Tuan Haji cakap tu best friend saya tau. Oh, your best friend. Tapi dia tak anggap you ni best friend dia. Sial. Cukuplah Tuan Haji, saya tak nak dengar apa-apa penjelasan daripada Tuan Haji dan saya tak nak tahu pun apa yang jadi belakang saya. Tolong keluar daripada ofis saya, boleh? Okay, fine. Tapi nanti kalau, yalah, bila-bila you rasa you nak tahu lebih lanjut, furthermore, just give me a buzz. Okay, darling? Okay, bye. Jangan lupa, take your lunch. Nanti jatuh sakit, siapa susah? I juga. Bye, darling. Haji Fakar. Okey, sekarang ni aku nak kau layan Haji Fakar tu elok-elok. Korang kat sana seminggu kan? Cantik. Kalau macam tu, aku ada kerja dekat sini. Tapi kau tak perlu risaulah pasal kerja aku tu. Yang penting kau koda orang tua tu betul-betul sampai dia sediakan duit cukup untuk beli syarikat Ayana. Kau faham? Kejap, aku tak faham. Kenapa kau nak sangat aku ambil alih syarikat tu? It's all about branding, Ring. Nama Ayana Publication tukar, semua orang kenal. Beribu-ribu buku dia terbitkan, semua laku. Cuma kau bagi tahu aku apa yang buku dia orang terbitkan yang tak laku. Okey. Jadi apa perancangan kau? Okey, sebab aku pun ada rancangan untuk Ayana kan. Jadi rancangan kau tu dah jalan ke belum? Dah. Cuma ada sikit je masalah tapi tak apa. Paling risau aku ada backup plan. Okey. Putus. I tak boleh kahwin dengan you. Sorry. Kenapa? Sebab isteri I dua-dua dah tahu tentang hubungan kita. Dan diorang tak benarkan I kahwin lagi. Itu je alasannya. Kalau you dah tahu, kenapa you nak dengan I? Oh, sebab you nak puaskan nafsu serakah you tu je. Norin, janganlah tuduh I macam tu. Kau macam punya orang tua. Jaga sikit bahasa you, Norin, please. I bukan paksa you pun selama ni untuk ikut turut je kehendak I. You yang datang serah diri pada I. Tak guna punya orang tua. Dah tua pun nak jadi playboy lagi. Ya, aku doakan kau. Semoga kau mati kena langgang urip. Perempuan. Kau kena terima kenyataan. Kau tu cuma tempat aku lepaskan hawa nafsu aku je. Kau ingat aku ni bodoh sangat. Tak tahu apa rancangan kau dengan kawan baik kau tu. Zailan tu aku kenal sangat tau. Anjing kurap tepi jalan pun lebih mulia dari dia, tahu? Tak guna punya orang tua.
Kau jangan kurang ajar sangat boleh? Ha? Kalau bini-bini aku benarkan aku nikah, aku takkan kahwin dengan perempuan macam kau tu. Dengar sini. Dengar sini. Kalau aku nak menikah lagi, aku akan pilih siapa tahu? Macam Ayana. Dahlah cantik, bermaruah, pandai jaga diri, berharta, bukan macam kau. Miskin, ada hati nak kikis harta benda aku. Orang macam kau ni memang sesuai sangat dengan Zailan tu. Korang berdua elok kahwin. Dua-dua pun sampah. Nah, itu yang kau nak kan? Duit. Itu pun aku bagi tu. Kau sebenarnya tak layak dah, terlebih tu. Sekarang kau tahu kan level kau kat mana? You are not my level. See you when I see you. Hello, my pretty lady. You know what? Hari ni I rasa I lah insan yang paling bertuah dalam sejarah I lah selama ini. You know why? Because I dapat jumpa you di luar daripada your comfort zone. Kalau tak ada sebab, saya takkan sampai sini. So, what brings you here, my darling? Saya nak tahu apa yang Tuan Haji tahu pasal Zailan dan Nurin. Bukan you yang kata tu lagi. You tak nak ambil tahu apa yang berlaku di belakang ni. Okey, thank you. Nak pergi mana? You ni. Okey, macam ni. Kalau I cerita apa yang I akan dapat in return. Too much. Okey. Alah, you ni kan kalau marah kan, makin you marah, makin cantik. That's why I like you so much. Tak, sekarang nak main-main ke? Memang nak main-main Kalau Tuan Haji anggap benda ni main-main, it's okay. Okay. Fine. Okay. Macam mana Nurin boleh nak jumpa Tuan Haji? Itu yang saya nak tahu. Setahu I, dia perlukan bantuan percetakan dan kewangan. Sampai Langkawi? I told you kan. I cuma try aja. Manalah I tahu senang pula. Bak kata orang, tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia sampai Langkawi. Maknanya Nurin cuma nak bantuan kredit je lah. Itu je. At first, yes, I thought so. Tapi rupanya ada agenda lain. Dia berjalan
Kenapa gelak? Okey. Gelak lah. Awak tengok muka saya apa mana awak boleh gelak? Macam mana awak ni? Saya pun tak... Okey. Afiq. Ya. Pasal kau tengok pakcik tu macam tu. Boleh, sini. Ni, awak. Awak? Awak? Apa? Ni 3 kali tau saya panggil awak. Awak nak apa? Saya panggil, saya nak tanya awak. Awak nak minum apa? Kopi ais. Kopi? Yang tu je? Okey, yang ni. Makan? Makan tak mau? Kunyah-kunyah? Okey, Sat. Saya dah tunggu Sat lah. Okey. Hai, Dek. Okey, dah. Dah udah dah. Oh. Awak ni pasal apa? Saya perasan lepas awak langgar orang tua tadi tu, mood awak jadi lain dah. Awak nak tahu tak? Hari ini saya dapat kedai buku baru untuk NR. Berhari-hari saya kejar kedai buku tu. Akhirnya dapat juga. Rasa lega hati ni bila usaha pertama kita ni nampak hasil tau. Awak kenapa ni? Tak sihat ke? Saya ada benda nak cakap dengan awak. Cakaplah, apa dia? Saya nak awak ceraikan saya. Apa yang awak merepek ni? Saya nak awak lepaskan saya, itu je. Apa salah saya sampai awak nak saya ceraikan awak pula ni? Apa salah saya? Apa salah awak? Awak yang buat awak tanya saya pula. Okey, apa yang saya perlu buat untuk awak tak cakap lagi pasal benda ni? Tak ada dah. Tak ada apa dah. Saya nak awak tolonglah ceraikan saya. Tak, saya takkan lepaskan awak. Kalau macam tu saya akan minta fasad. Cuba kalau berani. Saya rasa saya jumpa ayah saya tadi. Kat mana? Tadi. Tadi? Ya ke dia? Saya syak lah. Sebab muka orang tu sama macam ayah saya. Tapi entahlah. Tak boleh nak cakap. Sebab dah berpuluh tahun kan saya tak jumpa dia. Okey, macam ni. Kita pergi cari dia.
Buat apa nak cari lelaki tak guna tu? Awak kata lagu tu. Tak eloklah. Awak. Saya tahu awak trauma dengan apa yang jadi dulu. Awak sendiri abang dengan saya tahu. Dah berpuluh tahun awak tak jumpa dia. Mana tahu dia dah berubah ke? Dia dengan menyesal dengan apa yang dia buat dulu ni. Mustahillah jantan tu nak berubah. Kalau dia berubah daripada dulu lagi dia dah cari saya. Okey. Awak tak boleh kata macam tu lah. Tu dulu. Lah masalah. Kalau Allah nak buat apa kat hamba dia. Sekelip mata je. Kalau dia kata kun je, maka jadi. Siapa kita nak menidakkan semua tu? Awak, saya manusia tahu, hamba Allah. Saya tak boleh letakkan kun tu pada saya. Saya tak mampu nak petik macam tu, hilang semua memori sedih saya. Tak boleh. Okey. Saya faham lah ni. Lah ni awak tak payah fikir, tak payah pening. Awak fikir awak serabut pula lah ni. Minum ayak ni dulu, bagi sejuk dulu hati tu. Nah, minum dulu. Minum. Tapi saya nak abang sikit ni. Tak salah pun tahu. Kalau pergi cari dia. Apa nak jadi lepas ni awak tak payah fikir. Itu bukan kuasa kita. Minum. Apa? RM5 siuk tu. Siapa nama? Juga mbak. RM13. Penat aku copet ni. Aduh. Banyak. Siapa nama? Nara Ayana binti Abdul Kadir. Beratus. Macam mana awak ni? Nara Ayana binti Abdul Kadir. Namaku. Anakku. Hello? You kat mana? Norin? You okey tak ni? I tak okey. Hah? Kenapa? Anything I can help you with? You dekat mana ni? I dekat rumah. I datang jumpa you. You share location boleh? Tak apalah. Biar I je ambil you. Tak apa. I datang sana. See you.
pantai, angin meniup Ketum, membawa dah berapa puluh tahun dah jadi dekat Abah dengan roh mak tu dulu. Buat apa kat tu nak kena fikir balik, nak kena ingat balik, tak penat kau? Penat. Sebab penatlah Kak Tun tak mau benda tu jadi lagi, tahu tak? Amir ingat Kak Tun tak kesian kat Amir ke? Amir membesar tanpa kasih sayang mak, tanpa mak. Amir tahu tak sebab apa? Sebab pangkat dan harta. Kalau Kak tu penat, buang semua tu. Tak payah fikir dah. Kak tu, apa yang jadi dalam hidup kita ni, benda yang lepas, tu semua jadi sejarah kenangan dalam hidup kita. Apa pengajaran yang kita dapat dari pengalaman hidup kita tu, semua untuk kita jadi manusia yang lebih baik. Kak tu, kalau jadi kat siapa-siapa pun, kalau kita pergi tanya mereka mesti jawab apa tau? Tobat lah, mereka tak mau jadi benda-benda ni. Memanglah. Amir memang cakap senang je. Amir tahu tak, waktu tu Amir kecil lagi. Amir tak tahu apa-apa langsung. Yang duk tengok, yang duk rasa, yang duk tanggung masa tu, Kak Tun seorang je tau. Mai tahu, mai faham Kak Tun. Lalu ni Kak Tun fikir betul-betul. Apa yang Kak Tun dapat dengan hidup kat masa lalu, lagi baik ke dah? I rasa I tak tahu. I tak pasti sama ada I patut atau tak cerita masalah I dekat you. I datang ni pun sebab I tak bolehlah duduk dekat rumah tu lama-lama. Faham. Kalau you tak nak cerita pun okey juga. Okey, tapi ni I cuma share je lah. Kalau I ada masalah, I akan tarik nafas dalam-dalam. Lepas tu I akan buang semua masalah yang I ada. I mean, ini buat sementara je lah. Bagi otak you jelas. Lepas tu you boleh tulis masalah you satu-satu. Daripada situ, you tahulah nak buat apa. Macam-macam masalah I, satu persatu yang datang. But yeah, I realise yang semuanya ni memang salah I. I terlalu cepat percaya dekat orang. I mudah untuk ikut apa yang orang suruh. Itu bermakna you ada empathy yang tinggi. I tak rasa salah kalau orang tu ada empathy yang tinggi. Sebenarnya bagus benda tu. Cuma you nak kena seimbangkan lah. Tapi I tak mampu lagi, Hazrik. I tak boleh nak cakap tidak dekat orang. I tak pandai benda tu. You kalau nak luahkan je. I bukan nak judge you pun. You feel better? A little bit. Thank you. My pleasure. Thank you tahu sebab dengar apa yang I nak luah. Oh, lo. Kesiannya dia. Come in. Ding. Assalamualaikum Tuan Haji. Hey. Ada tujuan apa ni nak jumpa saya? Ayana. Have a seat. Duduklah dulu. Alah, nak ajak you lunch, you tak nak. Kan takkan high tea pun tak boleh. Sit down. Saya tak ada masa ni. Nak apa ni? Duduk. Please. Come on, Ayana. Kita anggap ini win-win situation. Tu hari, I entertain you kan? Sebab you nak tahu pasal Norin dan Zailan.
Now, it's my turn. Jangan main-main Ni pasal serius ke peribadi ni? Strictly business. I think personal lah. I ada proposal yang I rasa boleh benefit you. Selama ni aku jaga diri aku. Aku tak pernah pun serahkan diri aku dengan orang lain. Kau ngajarlah Haji Fakar. Kau memang tak guna. Ayanda. Now, I nak tanya you. Apa target you dalam industri? Good question. I like it. Okay, of course. Of course, saya nak lebihkan pengeluaran novel. Saya nak kembangkan sayap perniagaan saya sampai novel saya jadi drama atau filem. Dan mungkin insya-Allah saya nak keluarkan e-book. That's what I like about you. You ni macam apa orang panggil very ambitious. In business, it's very good. So, I nak propose ni, I nak invest dalam Ayana Publication. Ya tuan. Ayana Publishing baru je launch 3 novel baru. Sebab itulah kami berhasrat nak edarkan novel tu dekat kedai buku tuan. Jadi kalau tuan minat, tuan boleh respon baliklah dekat email kami. Okey, cantik. Ya tuan, ada panggilan masuk. Nanti apa-apa saya telefon baliklah. Nanti tuan respon kat email kami ya. Baik, terima kasih tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Weh, kenapa? Lan, kau kat mana? Aku tengah cakap dengan kedai buku lah. Promote kau punya novel lah ni. Asal? Kau balik office sekarang? Sekarang? Sabtu tak boleh ke? Kau balik sekarang. Ya, aku datang sekarang. Kau ni. You tahu tak, dengan kontak-kontak yang I ada dalam industri ni, you can go really far, my dear. Tuan Haji betul-betul nampak saya ni sama macam Norin ke? Don't get me wrong, darling. I tak bermaksud macam tu. I cuma nampak you ni seorang yang intelligent, bijak. That's why I memang confident sangat nak invest dalam syarikat ni. Terima kasih Tuan Haji sebab offer. Hutang Tuan Haji pun saya tak habis selesaikan lagi. Saya tak nak terhutang budi sampai akhirnya termakan diri. Okey? That's what I said. Ini business, strictly business, nothing personal. Get me? Really? Thanks, but no thanks. Saya berbesar hati sangat Tuan Haji offer saya macam ni. Tapi buat masa ni saya masih boleh berdiri atas kaki saya sendiri. Thanks again, okay? Dia dulu. Kau memang tak guna kan, Lan? Kau cakap apa ni? Rin, cakap apa ni nanti? Staff kau dengar nanti. Kau tak payah nak fikir semua staff aku semua aku dah halau balik dah. Kenapa ni, Rin? Kau cerita kat aku. Apa masalah kau? Kenapa kau naik hantu sampai macam ni? Apa jadi? Aku dah kena tinggal dah, Lan. Jap, kau kena tinggal dengan siapa ni? Kau beritahu aku. Apa? Siapa tinggalkan kau? Haji Fakar dah tinggalkan aku. Dia tinggalkan aku macam tu je, tahu tak? Orang tua tu? Tak, kalau orang tua tu tinggalkan kau, jap, apa pasal kau nak sedih sangat, ah?
Kau cinta ke dengan dia? Rin, berapa kali aku cakap dengan kau, orang tua tu dia licik. Dia tu nak perangkap kau je, aku suruh kau elak kan? Kau ni bodoh lah, Rin. Aku dah bagi semua benda dekat dia. Aku dah serahkan semua dekat dia. Kau tahu tak, lepas dia tinggalkan aku, lepas tu aku juga yang kena bodoh. So, siapa yang cerdik sekarang ni? Kau ke pakar tu? Yang kau pergi serahkan semua tu dekat dia tu kenapa? Sebab dia bodoh kau lah. Hei, aku suruh kau goda dia, bukan suruh bagi badan kau kat dia. Kau ni bodoh lah. Kamu je tahu aku jadi macam ni. Siapa yang tengok aku macam ni? Dia orang tua tu dah gunakan aku. Kau hadap sendiri. Engkau yang minta. Engkau yang tak boleh kawal nafsu kau. Malas aku nak layan kau. Lebih balik lah. Kau memang kau ngajar kan? Kau memang kau ngajar! Ha? Kau yang tinggalkan aku macam tu aja! Kau memang tak guna lah! Kau memang tak guna, Lan! Aku paling tak suka orang Rin, kau ni satu je masalah, Rin. Kau tahu apa persamaan kau dengan Ayana? Dua-dua tak menghargai aku. Manusia macam korang ni memang patut mampus. Ida! Ida! Mana pula dia pergi ni? Ida! Ida! Apa kau pergi tikam Norin tu kenapa? Kalau dia buat report macam mana? Tu, ni bukan? Ni? Baiklah ni. Aduh. KL ni besar mana kita nak cari lagi? Hah? Tak ada. Kita pergi belah sana pula lah lagi. Jom balik. Eh? Loh. Main-main dah. Mana boleh balik? Ni lalang kita main sini. Kita cari dulu. Awak pun dah okey dengan dia kan? Awak kata nak settle dengan dia elok, kita cari je lah. Tengok muka. Awak bawa muka macam tu. Dah muka macam belacan tadi. Muka elok macam dengan siput. Elok je. Tak. Dia macam ni. Kalau Allah tak pertemukan kita dengan dia hari ni, baru kita balik. Dan ni, kita pusing dulu, kita pergi cari dia. Boleh, eh? Tak payahlah. Hai. Saya dah maafkan dia, tak payah jumpa kot. Saya dah lepaskan pun masa lalu saya. Jom adik, jom. Tak betul. Tu awak kata. Hati, kalau awak betul-betul dah pelepas dah semua, awak mesti okey punya nak jumpa dia. Dan ni tak payah fikir banyak sangat. Kita cari dia dulu. Ada ni. Mana tahu tu jalan di depan tu jumpa. Pitang tu jumpa ke? Pitang tu jumpa ke? Dia tak tahu. Allah yang mengatur semua. Dah, jom. Senyum. Jangan buat muka macam belacan. Tak elok. Jom.
Pusing lah sayang. Belah sana kita pergi dah lagi. Situ kita lalu dah. Ni, asal belakang ni kita tak pergi lagi. Nak tengok dah belakang ni. Ha? Hei. Yana. Tu kaya awak. Kaya awak kan? Ha? Saya dah habaq dah kalau Allah takdirkan kita tak jumpa dia, kita buat macam mana pun takkan jumpa dah. Kalau ni Allah dah pemudahkan kita jumpa dia. Dia dah ada kat depan mata dah. Jom. Jom pergi jumpa dia. Tak payah risau. Saya ada orang kenal awak. Jom. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Inilah anak ayah. Ya nak anak ayah. Ya minta maaf nak. Saya tahu apa yang saya buat ni. Tak dapat Yana maafkan saya. Maafkan saya, anak. Ayah dah terima semua hukuman apa yang ayah dah buat. Ayah dah lalui dah hukuman tu, nak. Ayah tua, nak. Maafkanlah ayah. Ayah tahu ayah tak layak untuk jadi ayah Yana. Dia